Yo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, untuk video kali ni Pubazi nak review satu full set gaming PC guys yang Pubazi ada beli. So kalau korang tengok video Outlast yang lepas ya guys, Pubazi ada main game tu dekat Pubazi punya PC ya guys. So untuk video kali ni Pubazi nak review Pubazi punya PC dan Pubazi nak tunjuk dia punya spek-spek yang ada dekat Pubazi punya PC ya guys. So sebelum Pubazi mulakan video ni, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Pubazi lagi. Okey lah guys, tanpa akan masa lagi, Pubazi akan review full set gaming PC Pubazi. Jom. So guys, inilah dia Pubazi punya full set PC. So kau boleh nampak ni ya guys. So Pubazi berupaya mengumpul duit Pubazi ya guys nak beli PC ni. So PC ni full set ni harganya 2,400 ya guys. 2,400. Berapa 2,400? Kau akan tengok dia punya spek ya guys. So untuk CPU PC ni dia pakai Intel i7 ya guys. Intel i7 3.7 GHz ya guys, which is kalau main game ke nak buat kerja ke memang lancar ya guys. Dan dia ada guna Intel mainboard, dan Intel mainboard tu dia ada pasang sekali dengan 16GB DDR3 1600 MHz RAM ya guys. So kalau nak main game ke, nak buat kerja ke, dia akan support, dia akan buat kerja memang lancar ya guys. Nak main game memang lancar, tak ada lag apa, memang lancar ya guys. Dan dia ada guna ATI RX 580 8GB DDR5 ya guys. Untuk ATI RX tu dia, kalau tak silap, brand Fox, tapi brand Fox dia brand daripada AMD ya guys. AMD brand yang famous ya guys, AMD. Dan untuk PC Pubazi ni dia guna storage dia 500GB SSD SATA ya guys, which is untuk 500 SSD ni dia bagi Pubazi kecil lagi lah untuk 500GB ni, sebab dia lah Pubazi download game sampai 40GB. Lepas tu konten video lagi memang penuh lah dia punya storage. Dan PC ni dia pakai 4 RGB case gaming ya guys. So kau boleh tengok ni, ada satu, ada dua, atas tu ada 3. Ok, satu lagi ni Pubazi tak nampak dia punya satu lagi, dia punya fan RGB tu guys. Mungkin belah dalam ni, rasanya belah dalam ni, Pubazi pun tak tahulah. So itulah untuk spek PC CPU ni ya guys yang Pubazi ada beli. So kau boleh tengok kat sini, ni monitor dia bagi besar ya guys, 27 inci. Berapa hertz pun Pubazi lupa lah. Dan Pubazi ada guna mikrofon ni ya guys. Pubazi tak ada guna microphone stand. Pubazi tengah beli lagi microphone stand tu, tapi buat masa ni Pubazi pakai microphone ni dulu lah. Dan kau boleh tengok ni ada headset brand Armageddon ya guys, brand which is brand yang best, harga murah, memang best. Dia ada mouse RGB, tak tahu lah Pubazi mouse di brand apa, Pubazi pun tak tahu. So kau boleh nampak ni ada keyboard daripada brand Armageddon juga, iaitu keyboard MKA2 ya guys. So untuk brand Armageddon ni bagi Pubazi best juga lah kalau nak pakai. Dan Pubazi ada beli ni mousepad brand ROG ya guys, Republic of Gamer. Ni Pubazi beli tiba-tiba sampai dia jadi nampak besar ya guys. Pubazi pun tak tahulah kenapa, tengok dalam gambar kecil tapi dia bagi besar, Pubazi pun tak tahulah. Dan Pubazi pun ada mousepad daripada Armageddon, sebab Pubazi beli keyboard brand Armageddon, tiba-tiba ada bagi ni sekali ya guys, tapi yang ni yang kecil punya, so which is sesuai untuk pakai mousepad ni lah. So kau boleh nampak kan Pubazi punya full set PC gaming ya guys. So which is kalau lepas ni untuk konten gaming Pubazi akan main dekat PC ni ya guys. So kat sini Pubazi ada barang-barang dia, barang-barang PC Pubazi lah. So kau boleh tengok ni ada keyboard daripada brand Tiny Touch ya guys. Dia bagi keyboard dengan mouse one set ya guys. So tapi Pubazi tukar lah dengan keyboard lain, sebab Pubazi tak suka keyboard yang biasa, Pubazi suka keyboard yang ada lampu RGB lah, lagi best. So ni ada, ni dia punya keyboard daripada brand Armageddon MKA2C Neo
So siap pakai lampu RGB. So ni apa Haji suka. Dan dia ada ni guys, Atom 9, dia punya brand Armageddon. Ni dia punya headset dia guys. So dia siap pakai RGB, ada lampu RGB belah atas headset tu. Dan dalam ni ada ni SSD SATA 500GB macam tu. Dan dia ada ni, ada dua ni, apa benda ni, ni dia punya Netek Basic DDR3, dia punya memori dia punya Pasti pun tak tahu dia punya apa macam dia. So yang ini ada USB adapter dual band. Ni tak silap ni Wi-Fi punya guys. So dia punya Wi-Fi ni pasti sambung belah belakang desktop tu. Pasti lupa nak tunjuk pula, nanti pasti tunjuk. So ni ada TP-Link Bluetooth 5.3 ya guys, nano USB adapter. Sebab Fazi beli ni sebab masa Fazi pakai PC tu, dia punya butang turn off, turn on dia punya Bluetooth tu tak ada guys. So Fazi beli benda ni, Fazi pasang, tahu butang turn on turn off dah ada guys. So ni kotak tripod untuk PSK Fazi dah jadi macai dah Fazi tengok Ni ada, ni dia punya ATRX Radeon FOX ya guys, brand FOX. Cuma ni sebenarnya brand daripada AMD ya guys. Fazi pun tak tahu kenapa daripada brand AMD. Dia tak ada tulis lah brand AMD kat sini. Dia tulis FOX Radeon RX 580 ya guys. Which is kalau untuk main game ni memang Fazi cakap tadi memang agak lancar. So ni dia punya manual. Ni manual PC monitor brand Acer Fazi beli. Dan inilah dia manual dia. Fazi pun tak baca sangat. So ni lah dia punya barang PC. Fazi masih simpan lagi ya guys. Fazi tak buang sebab kalau buang nanti kalau ada emergency kan, tiba-tiba barang ni tak ada, susah pula kan. So Fazi nak tunjuk yang pasal Wi-Fi dengan dia punya TP-Link. Ni dia punya ni dia punya Wi-Fi untuk konektor Wi-Fi. So kalau tak ada benda ni, nanti konektor Wi-Fi dia tak ada lah. Dan TP-Link dia yang ni, ini kecil je TP-Link dia ni. Tapi kalau sambung, dia akan ada button turn on turn off untuk Bluetooth lah. Setakat ni itu saja video kita pada hari ni. So kau boleh nampak kan Fazi punya setup PC gaming ya guys. So dengan ada PC ni, Fazi akan penuhkan konten YouTube Fazi dengan game-game PC ya guys. So kalau korang ada video Fazi lagi, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Fazi lagi. Lah guys, kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.